Ready? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik atas sudi meluangkan sedikit masa untuk saya menemu ramah ataupun buat interview. Jadi saya perkenalkan diri saya, nama saya Muhammad Ahmad Daniel Berus Fadli, pelajar tahun 1 daripada Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational. Jadi tujuan saya untuk buat interview ni ialah untuk melengkapkan kajian saya lah berkaitan persepsi pelajar UTHM terhadap peningkatan kadar anak luar nikah di Malaysia. Jadi untuk pertama sekali saya nak minta Cik untuk perkenalkan diri Cik dan sedikit latar belakang berkaitan diri Cik lah. Nama saya Muhammad Adha Himi Begara Azwan, pelajar tahun 1 Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational. Saya berasal daripada Muar dan sebelum ni saya adalah pelajar di Politeknik Ibrahim Sultan dalam bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik. Okey, baik. So untuk soalan yang kedua, saya nak tanya pendapat atau pandangan Cik Adam berkaitan isu kadar kenaikan anak luar nikah di Malaysia ni secara amnya. Apa pandangan Cik? Pada pandangan saya, sebenarnya isu ni amat membimbangkan lah, di mana anak-anak luar nikah ni bila dah makin meningkat, makin banyaklah kita tengok bayi-bayi yang dibuang di dalam tandas dan ditinggalkan di dalam kotak. Sebenarnya bayi-bayi ni pun makhluk Allah juga. Bila berlakunya perkara ni, jadi macam tak adil lah bagi mereka sebenarnya. Baik, terima kasih untuk jawapan soalan pertama. Jadi saya nak tanya untuk soalan seterusnya. Pada pandangan Cik Adam, apakah punca-punca berlakunya isu kadar kenaikan anak luar nikah di Malaysia? Bagi saya antara puncanya lah berlakunya kenaikan ni adalah disebabkan pergaulan bebas lah. Yang mana kita tengok dulu tak adalah sekuat macam sekarang pergaulan bebasnya. Di mana daripada peringkat sekolah lagi sudah berlaku pergaulan bebas. Dan bila berlaku di dalam usia yang muda, ianya sedikit sebanyak meningkatkan lagi kadar anak luar nikahnya. Okey, baik. So untuk soalan keempat, saya nak tanyakan kepada Cik Adam berkaitan apakah implikasi ataupun kesan-kesan mungkin daripada kesan kepada agama ataupun kesan kepada masyarakat itu sendiri berkaitan isu kadar kenaikan anak luar nikah di Malaysia ni. Bagi saya, kesan kepada agama adalah bila mana agama lain akan memandang serong lah terhadap agama kita. Sebab macam kita membiarkan saja perkara ni berlaku. Tak ada penguatkuasaan yang lebih ketat, tak ada rondaan-rondaan yang dilakukan. Bagi pihak masyarakat pula, ini akan terjadi apabila anak luar nikah tersebut membesar. Masyarakat akan memandang serong pada mereka, yang mana bila dia di sekolah pun mungkin akan diejek-ejek oleh rakan-rakan mereka. Okey, untuk soalan terakhir saya nak bertanya kepada Cik Adam berkaitan langkah-langkah pencegahan ataupun cadangan langkah-langkah untuk kita atasi masalah isu kenaikan kadar anak luar nikah di Malaysia ni. Antara cadangan yang saya rasa agak berguna adalah cadangan daripada kerajaan. Kerajaan yang menyatakan bahawa remaja di bawah usia 16 tahun tidak dibenarkan menggunakan telefon bimbit. Ini merupakan satu langkah yang drastik lah, yang sangat berguna untuk mengurangkan kadar luar nikah ni. Sebab bila kurangnya remaja menggunakan ni media sosial ni, jadi mereka kurang berinteraksi dan terdedah dengan perkara-perkara yang tidak baik ni. Okey, itu saja untuk soalan saya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Cik Adam untuk sudi luangkan masa lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.